Topik Form 5 Bab 1. Okay, now, kelas, tengok cikgu. Kalau kita tengok, dalam tajuk redox ni, tajuk dia adalah redox. Apa yang dimaksudkan dengan redox, cikgu suka cakap macam ni. Perkataan OX ni membawa maksud oxidation, cikgu tulis oxy, sementara bila kita tengok RED yang dekat depan ni, membawa maksud reduction. Okay, dengar dulu tau. Ini jangan komen dulu. Dia kena dengar bagi faham dulu. So, redox ni maksudnya OX, oxidation. RED maksudnya adalah reduction. Okay, so now, apa maksud oxidation? Apa maksud reduction? Jadinya, cikgu akan cakap macam ni. By definition, kalau kita kata oxidation, dia adalah reduction. So, bila kita kata oxidation ni adalah sesuatu proses yang berlaku apabila bahan tindak balas kita mengalami, dia ada 4 definisi. Yang ni dia susah sikit nak faham. Kamu tengok dulu sini Cikgu bagi contoh dulu. Bila kita kata oxidation, okay, oxidation ni kita boleh bagi definisi dalam 4 bentuk. Salah satu daripada 4 bentuk. Oxidation dia adalah bahan yang mengalami ataupun bahan tindak balas yang mengalami. Kamu tengok O, kat sini pun O. Nampak ada 3 O. Cikgu bagi formula dulu. Kalau cara cikgu ingat, cikgu akan ingat macam ni. O, naik. Jadi cikgu akan letak arrow dulu, naik macam ni. So selepas kamu letak arrow tu, everything yang lain kamu terbalikkan dia. Apa maksud cikgu terbalikkan? Kalau yang ini dah naik, yang ini akan turun. Okay, kejap lagi cikgu explain. Kalau yang ini turun, cuba komen dekat cikgu, yang ini akan apa? Terbalikkan dia. Kalau cikgu kata yang ini naik, so yang ini turun. Kalau yang ini turun, yang ini akan jadi naik. Boleh faham? Kita buat macam tu dulu. Kalau yang ini naik, yang ini akan jadi turun. Nampak tak? Cikgu ingat yang ini sahaja. And then kita terbalikkan everything. Ni naik, ni turun. Ni naik, ni turun. Ni turun, ni naik. Ni turun, ni naik. Macam tu dulu. Step yang pertama. Okay, so now. Tapi apa maksud dia cikgu? Oxidation benda Allah ni. Reduction benda Allah ni. Apa maksudnya dekat sini? Okay, cikgu bagi contoh macam ni. Magnesium campur dengan oksigen. Hasil dia adalah magnesium oksida dekat sini. So, katakanlah cikgu nak listkan dalam bentuk cas. Maksudnya cikgu nak tanya kamu, magnesium ni cas dia berapa? Okay, ada yang cakap kosong, ada yang cakap positif 2. So, bila cikgu cakap cas, okay, dalam terma kimia, kita akan cakap oxidation number. Kita tak cakap cas. Cas ni, cikgu akan cakap oxidation number. Jadi, kalau cikgu tanya, cas bagi magnesium berapa? Cara kamu jawab macam ni. Cikgu tunjuk. Kalau cikgu kata Cu tu kuprum. Kuprum dia berada dalam keadaan atom. Kalau cikgu tulis Cu macam ni je cikgu tulis Cu. Okay. Bila cikgu tulis Cu, maksudnya Cu ni berada dalam keadaan atom. Dalam kimia, atom tak ada cas. Cas dia kosong. Tetapi, kalau cikgu cakap macam ni, berapakah cas bagi Cu? Tapi cikgu tulis Cu ni macam ni. Cu cas dia kosong. Tapi kalau cikgu tulis Cu dekat sini, cikgu partnerkan Cu macam ni. Dan cikgu tanya kamu, berapakah cas bagi Cu kelas? Yang ini cikgu tanya cas untuk kuprum sahaja. Jadi kalau kamu tengok kuprum ada sebiji, maksudnya kuprum berada dalam keadaan atom. Bila kuprum berada dalam keadaan atom, maksudnya dia tak ada cas dia adalah kosong. Tapi kalau cikgu tulis dalam bentuk yang macam ni, kamu tengok warna hitam, merah. Bila hitam merah membawa maksud sebenarnya yang ini ada cas positif, yang ini ada cas negatif. Secara logiknya, cuba bagi tahu kat cikgu, kalau cikgu ada something yang positif plus dengan something yang negatif, dia akan tertarik ke tertolak? Secara logiknya, kalau something positif sini, something negatif dekat sini, dia akan, of course dia akan tertarik kan? Sebab tu dia boleh duduk sebelah-sebelah. Jadi kalau cikgu tulis ada 2 warna yang macam ni, cikgu tanya, Cu kat sini berapa cas dia? Ada cas ke tak ada cas? Barulah kamu kena jawab, oh cikgu, Cu dekat sini ada cas positif. SO4 dekat sini ada cas negatif. Lepas tu cikgu akan tanya, positif berapa? Yang ni positif 2, yang ini negatif 2. Jangan risau, nombor-nombor ni ada formula untuk ingat. Tapi cikgu nak cakap, maksudnya kamu kena bezakan. Cu yang dalam macam ni tak ada cas. Cu yang dalam keadaan macam ni ada cas. Okey, cikgu bagi contoh yang seterusnya. Kalau cikgu ada Cl2, tengok satu warna cikgu senang je. Satu warna, yang ini atom, yang atas sekali tu atom Cu. Tapi yang kat sini Cl2 maksudnya Cl ada 2 biji. Bila Cl ada 2 biji, dia berada dalam keadaan molekul. Molekul pun sama
tak ada cas. Tetapi kalau cikgu bagi Cl dalam keadaan yang macam ni, cikgu letak kat sini adalah NaCl. Cl kat sini tak ada cas. Cl dekat sini ada cas ke tak ada cas? Cuba komen kat cikgu. Cl kat sini tak ada cas. Cl dekat sini ada cas ke tak ada cas? Ada cas. Sebab apa? Kamu tengok warna. Sebab apa hitam dan juga merah boleh duduk sebelah-sebelah? Mestilah sebab satu positif, satu negatif. Positif, negatif, attracted. Boleh faham Okay, so now kita test dekat atas ni. Cikgu test kamu. Kamu bagi tahu ada cas tak ada cas je tau. Okay, so magnesium kat sini ada cas ke tak ada cas? Ada, tak ada? Tak ada. Oksigen dekat sini ada cas ke tak ada cas? Tak ada cas. Okay, cikgu terus tulis maksudnya tak ada cas. Maksud dia sini kosong, sini kosong. Okay. Magnesium yang dekat sini ada cas ke tak ada cas? Ada cas. Satu positif, satu lagi negatif. Positif 2, negatif 2. Ada cara untuk hafal? Nanti cikgu ajar. Jadi now, kalau kamu perhatikan, cikgu dah listkan dah cas benda ni, cas ni, cas ni, cas ni. So, dalam kimia, apa yang kita nak belajar hari ni kelas adalah, kalau kita perhatikan, magnesium sebelum dan juga magnesium selepas. Apa jadi dekat cas dia kelas? Bertambah ke berkurang? Cas untuk magnesium? Yes, bertambah daripada kosong jadi positif 2. Jadi maksudnya daripada kosong jadi positif 2, bila cas bertambah, cas ni adalah oxidation number bertambah. Kita tengok semula, bila oxidation number bertambah, kita katakan magnesium ataupun bahan tindak balas kita mengalami proses oxidation. So, cikgu akan tulis dekat sini, magnesium ini sebenarnya dia mengalami proses oxidation. Nanti soalan akan tanya, magnesium mengalami proses apa? Jawapan dia oxidation. Soalan akan tanya lagi, kenapa magnesium mengalami proses oxidation? Jadi kita akan jawab, magnesium mengalami proses oxidation kerana dia punya oxidation number bertambah daripada kosong kepada positif 2. Sampai sini. Okay, cikgu bagi contoh yang seterusnya. Cikgu sambung. Okay, kalau kamu perhatikan, kita tengok yang ni pula. Oksigen daripada kosong berubah menjadi negatif 2. Apa jadi dekat magnesium? Daripada kosong jadi negatif 2. Cas dia bertambah ke berkurang? Cas dia berkurang. Daripada kosong, dia berubah menjadi negatif 2. So, bila oksigen ni, dia punya cas dia berkurang daripada kosong menjadi negatif 2, kita katakan oksigen mengalami proses reduction. Okey, sementara magnesium tadi dia mengalami proses oxidation. Jadi dalam topik kita hari ni yang kita nak belajar redox tu, redox ni kita nak belajar dua jenis tindak balas, oxidation, reduction. So apabila, tengok cikgu apabila sesuatu tindak balas, semua ni tindak balas tau. Dalam kimia semua ni adalah tindak balas. Jadi cikgu akan tulis yang ini adalah tindak balas kimia. Jadi kalau soalan tanya apakah yang dimaksudkan dengan redox? Redox adalah tindak balas kimia yang berlaku apabila oxidation dan juga reduction berlaku secara serentak. Apa maksud oxidation? Oxidation ni adalah apabila bahan tindak balas kita, bahan tindak balas yang sebelah kiri oxidation ni adalah apabila bahan tindak balas kita mengalami pertambahan cas. Reduction adalah apabila bahan tindak balas kita mengalami pengurangan cas. Jadi, tindak balas, seluruh tindak balas ni ataupun reaction ni kita namakan sebagai tindak balas redox. Sampai situ jelas tak? Jadi dalam soalan nanti, soalan objektif, soalan subjektif, soalan akan tanya antara yang berikut, namakan bahan yang mengalami proses oxidation. Namakan bahan yang mengalami proses reduction. So oxidation dengan reduction ni kamu kena pilih dia mestilah bahan tindak balas. Faham maksud cikgu? Cikgu letak macam ni jap. Kalau cikgu ada, dalam kimia kan kita akan belajar macam ni. A campur B, hasil dia adalah C. Belah kiri cikgu, kita namakan sebagai apa kelas? Semua ni tindak balas. Belah kiri cikgu, ini adalah bahan ke hasil? Belah kiri cikgu, kita namakan dia sebagai bahan tindak balas ataupun dalam bahasa Inggeris adalah reactant. Sementara belah kanan cikgu, ni kiri, ni kanan. Belah kanan cikgu, kita namakan yang ini adalah hasil ataupun produk. So, dalam tajuk ni, kita akan belajar bahan tindak balas kita ada dua. Benda ni dengan benda ni. Dan kita nak tahu benda ni, dia mengalami proses apa? Oxidation ke reduction? Kalau sini oxidation, sini satu lagi adalah reduction. Jadi tindak balas ni adalah tindak balas redox. Kalau cikgu kata A ni mengalami proses reduction, cuba komen kat cikgu, agak-agak B ni mengalami proses apa? Kalau A mengalami proses reduction, B mengalami proses oxidation. Macam gitu. Jadi seluruh tindak balas ni, seluruh ni, semua ni, seluruh ni kita namakan dia sebagai reaction ataupun dalam bahasa Melayu dia adalah tindak balas redox. Redox reaction. Ni konsep
Ni konsep yang kita akan belajar. Tapi soalan akan tanya lagi, macam mana awak nak tahu A ni mengalami reduction? Macam mana awak nak tahu B ni mengalami oxidation? Inilah cara dia. Macam mana nak tahu? Salah satu cara kita tengok cas. Cas sebelum dan juga cas selepas. Cas sebelum dan juga cas selepas. Boleh? Jadi nak guna konsep yang atas ni yang cikgu tunjuk. Boleh? Cikgu setengah persamaan. Kejap lagi kita buat. Setengah persamaan pun senang je. Boleh tak? Cikgu bagi masa sekejap. Cikgu tunjuk satu-satu. Cikgu pergi kat sini 30 saat. Lama 30 saat 30 saat. Lepas tu cikgu pergi ke bawah. Kamu tulis Okey, silakan. Tulis dulu yang ini. Dah tulis kat sini? Boleh cikgu nak bagi another contoh next. Cikgu, macam mana oksigen tu boleh jadi negatif 2? Okey, faham? Okey, so untuk cas macam ni kan? Mana tadi? Ni kan? Cikgu buat macam ni dulu. Dalam redox, cikgu tulis ni Dalam redox, first yang kamu nak kena kenal adalah kamu nak kena tahu benda tu ada cas ke tak ada cas. Itu je dulu. Okey, so itu yang cikgu cakap kat sini tadi. Kamu tengok warna yang cikgu tulis. Dalam exam cikgu tahu tak ada warna dua-dua macam ni. Tapi at least kita practice dulu ada warna Cikgu bagi contoh, kamu komen dekat cikgu. Kalau cikgu ada, let's say lah cikgu ada KI. Soalan cikgu, K ni ada cas ke tak ada cas? Ada. Okey, bagus. I ada cas ke tak ada cas? Ada. So maksudnya satu cas positif, satu cas negatif. Betul? Cikgu nak kamu dapat yang ni dulu. Bila kamu dah dapat yang ni, dalam kimia, kita nak kena tahu K ni cas berapa. Benda ni nak kena ingat, nak kena hafal. Jadi, kalau orang yang dah pernah hafal, dia akan tahu K ni cas dia positif 1. I ni cas dia positif 1. Tapi cikgu tahu juga ada yang kadang-kadang dia tak ingat dan dia rasa cikgu susah kimia ni. Macam mana nak ingat? Macam mana? Betul tak? Siapa yang rasa macam tu? Macam mana nak ingat 1 ke 2 ke 14 ke 7 ke? Macam mana nak ingat cas? Ada tak siapa yang rasa macam tu? Macam mana nak ingat nombor-nombor ni? Ada formula. Cikgu bagi formula yang simple dulu. Nak bagi formula panjang-panjang, yang ni yang form 4. Nanti takut tak sempat pula. Jadual berkala unsur. K ni tempat dia duduk kat sini. Somewhere lah dekat ujung ni. Ni iodine. Iodine tempat dia dekat second last. Ni yang paling hujung. Iodine dekat second last. Jadi dalam jadual berkala unsur ni, kalau kita perhatikan, yang paling hujung ni start daripada grup 1. Betul tak? Sini adalah grup 2. Yang paling hujung adalah grup 18. Second last yang ini adalah grup apa entah? Grup 17. Macam ni. 17, 16, 15, 14 dan 13. 13 kat sini Sinilah 13 Sini adalah grup 13. Cikgu buat macam tu. Grup 13. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Boleh faham Okay, so now daripada jadual berkala unsur ni, kamu boleh buat macam ni. Semua yang grup kamu nampak 1. 1, 2, 3. Maksudnya kamu ambil je nombor tu balik. 1, 2, 3. Grup 1, 2 dan 13 dia akan menjadi cas positif. Reason nanti cikgu explain dalam kelas-kelas yang form 4 punya basic. Bila kamu masuk OTC nanti cikgu akan drill kamu punya basic-basic form 4. Kamu tulis macam tu. 1, 2, 13. So semua yang berada dekat grup 1, cas dia adalah positif 1. Jadi kamu dah tak payah ingat. Tak payah nak hafal. Dekat grup 1 ni apa benda? Dekat grup 1 ni dia ada hidrogen, dia ada lithium, dia ada natrium, dia ada kalium. Okay, so benda yang sama kamu buat dekat sini, dekat belakang ni. Okay, tapi dia akan start macam ni kelas. Dia akan start macam ini 17, 15, 16. Okey, ni grup 17 17, 16. Ni boleh faham tak cikgu cakap apa ni? Tadi cikgu dah buat dah. 1, 2, 3. Tadi cikgu kata grup 1, 2, 13 semuanya positif. Lepas tu kamu buat daripada belakang. Tapi kamu jangan kacau yang grup 18 sebab grup 18 ni dia tak ada cas sebabnya dia dah stabil. Nanti kita belajar yang waktu form 4 punya benda. Yang ni kamu jangan kacau. Jadi cikgu akan start dengan grup 17 yang kat sini. 17, grup 16 dan juga grup 15. Okey, kalau sini positif, sini terbalik. Terbalik daripada positif adalah yes, negatif. Cikgu letak ya, negatif, negatif, negatif. Grup 17 negatif, grup 16 negatif, grup 15 negatif. Negatif berapa start daripada hujung? Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Kalau kamu tengok jadual berkala unsur ni, dekat grup-grup ni dia akan ada oksigen duduk kat sini, klorin duduk dekat sini, bromin duduk dekat sini, magnesium duduk dekat sini, aluminium duduk dekat sini, natrium duduk dekat sini, hidrogen duduk kat sini. Jangan hafal tau. Tak payah hafal. Sebab kamu tengok sahaja jadual berkala unsur. Jadi kalau kamu dah ada macam ni, kalau cikgu tanya, cuba komen kat cikgu. Kalau cikgu tanya kamu, aluminium cas dia berapa? Nampak kan dah boleh jawab? Positif 3. Bromin cas dia berapa? Negatif 1. Oksigen cas dia berapa? Negatif 2. Natrium cas dia berapa? Positif 1.
Kalsium charge dia berapa? Positif 2. So dia macam ni. Boleh screenshot kat cikgu kat sini. So cara nak ingat yang macam 1, 2 ni kamu jangan stres sangat. Walaupun kamu rasa cikgu saya gagal, tak apa. Jangan stres sangat. Ini ada formula shortcut. Kejap je. Jadi biar dulu. Ni kat saya macam mana nak ingat. Biar dulu janji kita kenal. Oh ni ada charge. Oh ni ada charge juga. Kumpulan 14. Kumpulan 14 tak ada charge. Kumpulan 14 dia tak akan donate, dia tak akan share. Tapi dia akan dan dia tak akan donate, dia tak akan accept elektron, tapi dia akan share elektron. Cikgu, tapi better hafal cation and anion je. Grup 3, grup 3 yang dekat sini ni, dia akan charge dia berbeza-beza. Yang kena hafal, yang kalau ada orang cakap, cikgu, hafal je charge. Betul, tapi bukan semua kena hafal. Ada setengah orang, dia hafal charge dia habis dah. Dia punya kapasiti otak dia tu habis sebab dia hafal berlambak. 40 charge dia hafal. Bagi cikgu, itu bukan study smart. Kamu akan kadang-kadang betul dalam exam, dalam kita belajar ni ada benda yang nak kena hafal, tapi ada setengah benda kita tak perlu hafal. Kita nak shortcut. Shortcut tu nak dapat dekat mana? Shortcut tu itulah fungsi dia. Kamu berada kat sini, kamu nak dapatkan shortcut. Kalau tak ada cikgu kat sini, maksudnya kamu tengok buku, kamu pun tak tahu. Dah tak tahu tu, hafal je lah semua benda. Itu kita rasa susah tu bila belajar. Bila kita rasa susah, dah mula tak minat kan? Okey. So cikgu nak test kamu kat sini kelas. Jom kita tengok kat sini. Bagi tahu cikgu ada charge ke tak ada charge macam tu. Kalau cikgu ada CU kat sini ada charge ke tak ada charge? Cuba komen. CU ada atau tak ada? Ada. Jadi cikgu tulis positif. SO4 ada atau tak ada? Ada. Negatif. Magnesium ada ke tak ada charge? Tak ada charge. Cikgu letak kosong kat sini. Kalau kita kata magnesium yang dekat sini ada ke tak ada charge? Ada. Bagus. Dah tak boleh jawab positif 2 dah bagus. SO4 ada ke tak ada? Ada, negatif 2. CU yang dekat sini ada ke tak ada? Kat sini tak ada charge. Cikgu cantik kan? CU charge dia positif 2, SO4 charge dia negatif 2. Siapa yang tak tahu charge untuk SO4 nilai dia 2 ni, nanti cikgu bagi formula. No worries Okay, so now kita nak tengok yang mana satu bahan tindak balas kita yang mengalami oxidation ataupun reduction. Jadi cikgu akan buat satu-satu. Cikgu akan buat satu persatu. Cikgu start dengan magnesium. Magnesium before dan juga magnesium after. Apa jadi dekat charge dia kelas? Bertambah ke berkurang? Charge bagi magnesium, yes, bertambah. Jadi kita akan cakap magnesium mengalami proses oxidation disebabkan charge dia bertambah. Kalau kita perhatikan lagi, kalau kamu tengok, SO4 charge dia negatif 2, sebelum tindak balas negatif 2, selepas tindak balas pun negatif 2. Charge dia bertambah ke berkurang? Untuk SO4, bertambah ke berkurang? Charge dia sama, betul? Kekal. So, bila kekal membawa maksud dalam tindak balas ini, SO4 tidak terlibat dalam persamaan kita. Maksudnya dalam reaction ni dia tak terlibat, jadi kita akan panggil SO4 ni sebagai spectatus ion. Dalam bahasa Melayu dia adalah ion penuntun. Okay? Dalam bahasa Inggeris dia adalah spectatus ion. Spectatus ion tu adalah ion yang tidak terlibat dalam tindak balas. Mungkin ada yang tanya cikgu macam mana cikgu tahu dia tak terlibat? Sebab sebelum tindak balas charge dia negatif 2, selepas tindak balas, charge dia pun sama. Jadi dia tak buat apa-apa dalam tindak balas ni. Dia hanya tengok je. Sama kalau macam kita pergi ke stadium, kita tengok perlawanan bola sepak. Kita penonton. Kita tak involve pun dalam perlawanan tu. Sama ada perlawanan bola sepak tu menang ke kalah, bukan kita penentu dia. Kita sorak je. Yang menentukan perlawanan tersebut adalah dia ni berlawan dengan dia ni. Dia ni bila berlawan mengalami proses oxidation sebab dia bertambah dia punya charge. Sementara CU kalau kamu perhatikan daripada berapa kelas? Daripada positif 2 berubah menjadi kosong. Jadi kita akan cakap CU mengalami proses reduction dekat sini. So cikgu tulis reduction. Jadi persamaan yang cikgu tunjuk dekat kamu yang ini merupakan persamaan redox disebabkan ada proses oxidation dan juga reduction berlaku secara serentak. Tak function kan ion pemerhati cikgu? Yes, ion penuntun ataupun ion pemerhati. Dia tak function. Ini oxidation, ini adalah reduction. Ramai student yang dia tak tahu. Contohnya magnesium yang dekat sini. Kalau cikgu tanya, berapa oxidation number untuk magnesium? Ramai akan kesilapan, ramai student dia akan jawab, cikgu magnesium ni charge dia positif 2. Padahal magnesium ni dia tak ada charge. Okey, cikgu bagi masa sekejap. 15 saat silakan kat sini sebelum cikgu pergi next. Okey, dah cikgu tunjuk satu lagi contoh. Ada yang minta cikgu explain semula. Bagi sesiapa nak cikgu explain semula, kita sedang belajar tindak balas redox. Okey, so dalam tindak balas redox, cikgu explain semula dengan laju ni, dengar. Okey, cikgu explain semula dengan laju, tengok.
Okay, bila kita kata redox, tengok nanti esok kamu explain balik kat kawan kamu. Bila kita kata redox ni maksud dia apa kelas? Oxidation, sementara RED maksudnya reduction. Oxidation tu apa? Oxidation tu dia ada 4 definisi. O, ON, H dan juga E. O, kamu ingat macam ni dulu. O, ON, H dan juga E. Oxidation number, hydrogen, electron. Oxidation number ni dia adalah cas. So kalau orang tanya oxidation ni apa benda? Macam mana nak ingat? Cikgu ambil cara ingat dulu. Dalam exam macam mana cara ingat? Kamu tengok O, O, O. O, O, O. O, O, O. Formula dia O adalah naik. O naik. Everything yang lain apa? Cuba bagi tahu kat cikgu. O naik. Everything yang lain kita terbalikkan dia. Kalau yang ini naik, yang ini akan turun, yang ini akan turun, yang ini akan naik. Kalau yang ini naik, yang ini akan turun. Jadi, apa maksud dia? Maksud dia macam ni. Kalau cikgu ada, tengok. Kalau cikgu ada zinc campur dengan oksigen. Okay, hasil dia apa kelas? Zinc campur dengan oksigen. Kita combinekan sahaja zinc oksida hasil dia. Okay, dalam kimia, zinc oksida ni maksudnya kita tahu kita ada bahan tindak balas ataupun reaktan. Zinc dan juga oksigen. Ni bahan, ni bahan. Ini adalah hasil. So, sekarang ni kita nak tahu bahan tindak balas kita ni dia mengalami proses yang mana satu? Oxidation ke reduction? Zinc ni oxidation ke reduction? Jadi kamu boleh pilih. Kamu nak tengok O boleh, kamu nak tengok cas boleh, kamu nak tengok hidrogen boleh, kamu nak tengok elektron pun boleh. Kalau kamu nak tengok oksigen, boleh juga. Kamu tengok macam ni kelas. Daripada zinc ni, cuba tengok. Zinc sebelum dan juga selepas. Apa jadi dekat dia? Sebelum dia single. Selepas tindak balas, dekat badan dia dah bertambah dah oksigen. So, bila bertambah oksigen, kita katakan zinc ini mengalami proses oxidation. Boleh faham sampai situ? Cikgu tengok oksigen. Kalau cikgu tak nak tengok oksigen, cikgu boleh tengok cas juga. Cas untuk zinc kosong. Cas untuk zinc dekat sini positif 2. Kosong ke positif 2, cas dia bertambah. Bila cas bertambah, zinc mengalami proses oxidation. Faham? Okay. So, kalau oksigen, kamu tengok oksigen. Mula-mula oksigen ada 2. Lepas tu oksigen kat sini ada 1. Jadi oksigen dah berkurang. Bila oksigen dah berkurang, kita katakan oksigen ini mengalami proses reduction. Satu oxidation, satu lagi reduction. Jadi tindak balas di mana oxidation dan juga reduction berlaku secara serentak. Tindak balas ini kita namakan sebagai tindak balas redox. Itu sahaja. Kita tengok soalan terus. Nampak macam ni kan? Kamu screenshot ini. 3, 2, 1. Kita terus tengok soalan. Soalan suka tanya dalam bentuk yang macam mana kelas? Soalan suka tanya dalam bentuk yang macam ni. Cikgu bagi contoh. Satu soalan trial. Nampak? Satu soalan trial. Okay. So soalan kata, okay, cikgu bagi satu contoh. Dia kata magnesium. Dalam soalan ni, soalan kata dekat kita, magnesium bertindak balas dengan hydrochloric acid. So, dia kata state the process happen to magnesium and hydrogen. Ataupun dalam bahasa Melayu, dia kata magnesium bertindak balas dengan asid hidroklorik. So, dia kata nyatakan proses yang berlaku kepada magnesium dan juga ion hidrogen. So, now, dalam soalan ni, cikgu akan buat apa? Cikgu akan buat tindak balas dulu. Magnesium campur dengan hydrochloric acid. Cikgu buat kat tepi ni kelas. Okay, jom kita try. Magnesium campur dengan hydrochloric acid. Formula dia adalah HCl. Dalam chemistry, bagi sesiapa yang gagal ataupun dia rasa susah nak buat persamaan. Kalau cikgu suka buat macam ni. Cikgu suka buat, kamu bayangkan hitam lelaki, merah perempuan. Hitam lelaki. Yang ini adalah cinta 3 segi. Boleh faham? Ini sedang bercinta. So, dia ni single. Dalam kimia, semua yang bercinta, kita nak pisahkan dia. Semua yang bercinta, kita mesti nak pisahkan dia. Jadi, dalam kes ni, yang single ni, dia akan usah siapa kelas? So, lelaki ni, yang hitam ni, dia akan usah hitam juga ke merah? Dia akan usah yang merah. Macam tu. So, cikgu suka panggil tindak balas ni adalah cinta 3 segi. Simple sahaja. So, yang single akan usah yang merah. Jadi, dia akan rampas yang merah ni untuk menghasilkan hasil tindak balas dekat sini adalah Mg combine dengan Cl. Dalam kimia, Mg2+, Cl negatif 1, cikgu akan tulis 2, 1 2, 1, ni 2, ni 1, cikgu crosskan dia punya nombor. Jadi cikgu letak 2 kat sini. Plus dengan hidrogen. Okay. Dalam soalan tanya dekat kita, magnesium dengan asid ni mengalami proses apa? Kamu rasa kamu boleh jawab tak? Kamu buatlah macam ni. Magnesium kosong.
Magnesium dekat sini charge dia positif 2. Cuba komen dekat cikgu, magnesium mengalami proses apa kelas? Magnesium mengalami proses, yes. Terus dapat magnesium mengalami proses oxidation. Kalau magnesium mengalami proses oxidation, rasa-rasa asid mengalami proses apa? Dia punya partner dia adalah, yes, reduction. Jadi kita tengok dekat jawapan, nampak soalan kata magnesium mengalami proses apa? Magnesium mengalami proses oxidation, betul. Reduction salah. Hidrogen mengalami proses apa? Hidrogen ni dia duduk dekat sini. Hidrogen dia mengalami proses reduction. Ni salah, ni betul. Jadi jawapan dia adalah A, ayam. Boleh? Boleh sampai situ? Cikgu, kenapa klorin dia jadi 2? Faham? Maksudnya kat sini kan? Ni klorin ni ada 1. Kenapa klorin ni jadi 2? Dia punya alkisah dalam kimia macam ni. Tadi kita kata cinta 3 segi ni kan single, ni dia rampas Cl kan? Bila magnesium rampas Cl, macam mana cara kita nak tulis? Dia akan jadi macam ni kelas. Magnesium, dia nak couple dengan siapa tadi? Dia nak couple dengan Cl. Macam tu. Untuk nak dapat ni, kan cikgu kata dalam kimia semua yang bercinta kita nak pisahkan. Okay, bila dia nak couple dengan Cl ni, cara kita nak tulis adalah kita kena buat macam ni. Kita kena ingat charge. Magnesium charge dia positif 2. Cl charge dia adalah negatif 1. Dalam chemistry, bila nombor dia tak sama, kamu kena cross nombor dia. Boleh faham maksud cikgu? Nombor tak sama ni maksudnya 2, 1. Kena cross. Magnesium yang 2 ni kena bagi yang dekat merah. Sebab tu cikgu letak 2 kat sini. Ini 1 kat sini. Kalau nombor sama, tak payah tulis. Apa maksud cikgu nombor sama tak payah tulis? Contoh, kalau cikgu ada magnesium 2+, cikgu nak pasangkan dia, cikgu nak pairkan dia dengan oksigen. So that cikgu boleh tulis magnesium, cikgu nak couplekan dia dengan oksigen ni. Contoh So kamu tengok nombor, sama tak nombor dia kelas? 2, 2, tak payah tulis. 2, 1, cross. Sampai situ jelas? Kalau jelas cikgu nak test. Kalaulah cikgu ada Al3+ kelas, cikgu nak pairkan dia dengan oksigen 2-. Soalan cikgu, nak kena cross ke tak payah? Kena cross ke tak payah? Kena cross. Macam mana nak buat cross? Al bila couple je dengan oksigen, tulis dulu Al dengan O, couplekan dia dulu. Lepas tu baru kita cross. 2 daripada sini bagi dekat sana, 3 daripada sana bagi dekat sini. Yang ini kita namakan dia sebagai formula kimia. Sampai situ jelas. Screenshot soalan ni. Cikgu nak pergi next. Boleh cikgu pergi next sikit? Yang ni dah settle. Cikgu nak pergi next. Okay, cikgu masih lagi dekat subtopik yang pertama. Tadi bahagian yang pertama, sekarang bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua ni senang, kamu tengok cikgu. Jadi cikgu bagi masa. So, cikgu bagi contoh Kalau cikgu ada MnO4-. Okay, ataupun kamu salin ada dulu kelas. Okay, cikgu salin soalan Contoh soalan trial. Okay, cikgu nak bagi tips jawab soalan. Cikgu tulis dulu kat sini. Kejap lagi cikgu explain. Follow cikgu, silakan. Okay. So, cikgu nak tunjuk cara dia soalan matematik je, tapi soalan objektif, subjektif banyak ditanya. Paling banyak objektif. Dalam soalan ni dia kata hitung nombor pengoksidaan bagi unsur yang bergaris. Bila dia kata nombor pengoksidaan ni maksud dia charge. Kan tadi kita hafal charge tu berapa. Tapi sekarang ni soalan tanya dekat kita magnesium ni charge dia berapa. Okay, so now sebelum kita jawab soalan ni, ini adalah benda yang kamu nak kena hafal sikit. Cikgu tulis kat sini. Ini macam kena hafal sikit. Iaitu kalau kita ada O ni maksud dia oksigen. Oksigen charge dia adalah negatif 2. Hidrogen charge dia adalah positif 1. Kalium charge dia potasium dalam bahasa Inggeris charge dia adalah positif 1. Okay, so now cikgu tunjukkan contoh. Bila kita ada benda Allah ni, tengok cikgu tahu. Bila kita ada benda Allah ni, kamu kena faham macam ni. Ini semua adalah benda yang cikgu bulat ni adalah magnesium ada 1 biji. Oksigen ada 4 biji. Itu cara baca dia. Negatif ni adalah total charge. Dalam chemistry, soalan selalunya dia akan bagi macam ni. Dia akan bagi simbol. Kanan sebelah bawah menunjukkan bilangan. Kalau cikgu tulis Cl2, gitu. Maksudnya Cl ada 2 ketul. Maksudnya Cl ada bentuk macam ni. Gitu. Macam tu. Cl. Kanan sebelah atas. Sebelah atas tu maksud dia charge.
sama ada cas positif ataupun cas negatif. Kalau dia tak ada tulis apa-apa, maksud dia kosong. So now, bila cikgu bagi bentuk yang macam ni, okay, kita nak tahu cas ni berapa. Kita tak hafal. Katalah macam kamu tak hafal. Magnesium ni tak reti lah cas dia berapa, tapi kita nak kira. Cara kita kira, cikgu akan buat macam ni. Tengok cikgu kira dulu tahu. Kejap cikgu bagi 10 soalan kuis. Okay. So, cikgu tunjuk contoh. Kita nak kira cas ni tau. Jadi, cikgu akan buat macam ni. Tengok cara cikgu kira, cikgu tunjuk. So, everyone boleh kira. Form 4 pun boleh kira. Magnesium ada 1 biji. Jadi cikgu tulis magnesium tambah dengan oksigen ada 4 biji. Cikgu tulis 4 biji oksigen sama dengan total cas semua benda Allah ni adalah -1. Cikgu samakan dia dengan -1. Okay, cikgu repeat magnesium ada 1 biji. Oksigen ada 4 biji. Total cas diorang ni semua adalah -1. So now, cikgu nak kira cas bagi MN. Jadikan MN sebagai subjek. Biarkan macam tu. So, 4 oksigen kan cikgu kata kena hafal sikit je. Oksigen cas dia adalah -2. Kita gantikan oksigen ni dengan -2. And then cikgu samakan dia dengan -1. Kita buat soalan macam soalan matematik. Magnesium sama dengan nilai yang dekat sini berapa ni? 4 darab dengan -2. Negatif berapa? -8 kan? -8 bawa ke sini jadi +8. +8 tolak dengan 1. Cikgu akan dapat jawapan dia adalah 7. Kesilapan ramai student adalah dia bagi jawapan yang macam ni. Jawapan yang macam ni salah. Sebab dalam kimia, dalam matematik betul. Dalam kimia salah. Sebab dalam kimia, kita kena letak tanda positif dekat sini. Siapa yang tak ada tanda positif, dia jadi salah. Okay, boleh faham Yang ini -8, cikgu bawa pergi ke sini, dia jadi +8. +8 tolak 1 jadi +7. Jadi conclusion, cas bagi magnesium adalah +7. Boleh? Okay. Miss, kalau saya labelkan X boleh tak? Tak payahlah labelkan X, labelkan je lah MN. Cikgu bagi satu contoh, cikgu bagi 10 soalan kat kamu. Cikgu bagi next satu contoh kat kamu. Kalau cikgu ada H2SO4. Okay, kita nak cari berapakah cas bagi S yang dekat tengah. Soalan dia akan berbunyi, hitung nombor pengoksidaan. Calculate the oxidation number. Kamu kena tahu soalan tanya macam mana. Calculate oxidation number. Gitu. So, macam mana cara kita nak buat? Tengok cikgu buat laju-laju. 2 biji hidrogen campurkan dengan 1 biji sulfur. Campurkan dengan 4 biji oksigen. Samakan dengan berapa? Cuba komen dekat cikgu. Berapakah total cas diorang ni? Berapakah total cas? Ada yang jawab 1 tau. Nak tahu total cas, kamu tengok simbol. Kalau 1, maksudnya dia ada tanda positif. Maksudnya kalau ada tanda positif, maksudnya total cas dia +1. Jadinya kamu tengok dekat sini, buka mata luas-luas, ada tak nampak anything kat sini? Kalau tak nampak anything, maksudnya total cas diorang ni semua adalah kosong. Jadi cikgu akan samakan dengan kosong. Maksudnya benda Allah ni, cas hidrogen campur dengan cas sulfur, campur dengan cas oksigen sama dengan kosong. So sekarang kita nak cari apa kelas? Kita nak cari sulfur. Jadi cikgu akan gantikan nilai hidrogen. Cas bagi hidrogen adalah +1. Okey, tambah dengan sulfur, tambah dengan 4. Oksigen nilai dia adalah -2. Samakan dengan kosong. Okey, kamu buat matematik macam biasa. Maksudnya sulfur ni kamu jadikan dia sebagai subjek. Yang lain semua bawa ke sana. Ni 2, ni. Bawa ke sana. Tapi boleh juga kat sini -8, kat sini. Jadi, kamu akan dapat sulfur sama dengan, ni berapa ni? -8 ataupun 8 tolak 2 lah. 8 tolak 2, 6. Bawa pergi ke sebelah sana. Kamu akan dapat jawapan dia adalah 6. Betul? Jawab macam ni betul ke salah kelas? Kita subjek apa ni? Kamu kena ingat, kita belajar subjek chemistry. Chemistry jawab macam ni salah. Kita kena letak kat sini adalah tanda positif. Jadi barulah betul. Sebelum kita pergi 10 soalan kuis, kita buat dulu sama-sama. Alamak, tak nak buat sama-sama. Cikgu nak bagi masa. Satu dulu soalan. Kejap lagi cikgu bagi 10 soalan kuis. Okay, soalan berbunyi. Ini soalan trial. Soalan trial objektif. Okay, soalan dia berbunyi. Dia suruh antara A, B, C, D yang mana betul. Cas untuk MN, MN, MN. Cikgu bagi masa 1 minit untuk jawab dan komen jawapan dekat ruangan komen. Silakan. Dah. 4. A, B, C, D. Okey, kita buat Cikgu buat laju. +1 campur MN campur 4O sama dengan kosong. Final answer MN kita dapat +7. Okey, betul Cikgu buat yang ni. MN campur dengan 2 biji oksigen sama dengan kosong. MN
campur dengan 2 oksigen berapa? Nilai dia negatif 2. Sama dengan kosong. So yang ini nilai dia dah negatif 4. Betul tak? Mn sama dengan kosong. Negatif 4 ni cikgu bawa pergi ke sebelah sana. Final answer Mn adalah positif 4. Betul kat sini. Kita buat, cikgu laju tau. So kalau yang ini macam mana kelas? 2 Mn tambah 3O sama dengan kosong. 2 Mn tambah 3 oksigen berapa? Negatif 2 sama dengan kosong. 2 Mn tolak 6. Betul sama dengan kosong. 3 darab 2, 6. Negatif. Negatif 6, cikgu bawa pergi ke sebelah sana. Dia akan jadi 2 Mn sama dengan positif 6. Kita nak cari Mn. Sama dengan positif 6. Cikgu bahagikan dengan 2. Sebab ni 2 darab. Cikgu bawa pergi ke sebelah sini. Dia jadi bahagilah. 6 bahagi 2, kita dapat 3. Positif 3. Jadinya jawapan kita adalah A, B, C, D kelas. A, B, C, D. Positif 7, positif 4, positif 3. Positif 7, positif 4, positif 3. Jawapan dia adalah D, Daud. Okey, kuis 10 soalan kuis. Okey, buat laju-laju. Kejap lagi cikgu pilih. Cikgu pilih 3 orang. Siapa yang laju, cepat, betul dan laki. Bukan lelaki, dia bertuah. Kejap lagi perempuan dah tak nak jawab. Okey. Ada 10 soalan. Dekat 10 soalan ni, tugas kamu adalah kamu kena kira berapakah cas bagi yang bergaris. Cikgu bagi contoh, kalau cikgu letak CR2 O7 2 minus. Jadi cikgu akan gariskan kat sini. Jadi kamu kena carilah CR ni cas dia berapa. Soalan nombor 2 adalah cikgu bagi SO2. Soalan nombor 3 SO3. Soalan nombor 4 CRO3 minus. Ni kamu kena cari yang ni. Cari yang ni, cari yang ni. Boleh Laju, cepat, betul dan juga satu lagi lah. Dia kreatif sikit. Dia tag tu. Okey, silakan cikgu bagi masa. Okey, dah belum? Siapa yang dah? Terus cikgu nak pilih 3 orang. Cikgu dah ada satu nama sekarang ni. Muhammad Is. Okey, cikgu nak pilih satu nama untuk cikgu bagi hadiah. 1, 2, 3. Bukan dekat ruangan komen tau. Dekat IG. Siapa yang ada IG? Dia bagi jawapan kat komen. Cikgu tengok ramai yang bagi kat komen. Tapi ada yang dia tak tepat sikit. Yang dekat komen. Okey, untuk yang pertama, cikgu congak je. Yang pertama jawapan dia adalah positif 6. Yang kedua positif 4. Yang ketiga adalah positif 6. Yang keempat adalah positif 5. Yang nombor 5 adalah 835. Positif 5. Nombor 6 adalah positif 5. Nombor 7 adalah positif 6. Nombor 8 adalah positif 4. Nombor 9 adalah positif 6. Itu CR7. Nombor 10 adalah positif 7. Betul? Okey. Cikgu nak pergi next tau. Okey. So now, cikgu nak pergi next class. Next dia adalah soalan. Ini pun adalah contoh soalan trial. Nampak kita belajar macam simple-simple. Cikgu kenapa macam senang sangat kimia ni? Ya ke soalan kimia naik macam ni? Okey, kita tengok Ini adalah soalan trial. Dia bagi kat kita macam ni. Dia bagi dekat kita bateri. Dia kata yang ini adalah sel kimia. Soalan tanya dekat kita, soalan bagi benda tu macam ni. Dia bagi kat kita zinc campur dengan benda ni, campur dapat hasilnya benda ni plus dengan benda ni. Okey, so soalan tanya apa? Soalan tanya, antara yang berikut, tengok cikgu, antara yang berikut, yang manakah betul tentang perubahan nombor pengoksidaan bagi zinc dan juga manganis? So, soalan ni kata yang mana satu yang betul untuk perubahan nombor pengoksidaan bagi zinc dan juga manganis. Boleh faham maksud soalan tu? Soalan tanya cas. Soalan tanya cas zinc sebelum berapa, selepas berapa. Soalan tanya cas bagi manganis. Manganis tu maksudnya Mn. Cikgu tandakan sikit. Okey, cikgu tandakan sikit. Mn yang dekat sini sebelum, Mn yang dekat sini selepas. Soalan tanya cas. Jadi kita buat satu persatu kelas. Okey, zinc yang dekat sini berapa cas dia? Cuba komen kat cikgu. Dia ada cas ke dia tak ada cas? Zinc duduk sorang-sorang. Kosong. Jadi cikgu tulis kosong. Okey, zinc yang dekat sini cas dia berapa? Ada cas ke tak ada cas? Zinc dengan O. Cikgu buat color lah. Zinc ni macam ni. So, sebelah dia adalah O. Satu positif, satu negatif. Jadi, cas bagi zinc adalah positif 2. Cikgu terus kira positif 2. So, now kita tengok dulu. Kita dah dapat untuk zinc. Kita jawab untuk zinc dulu. So, zinc cas dia daripada kosong berubah jadi positif 2. Jadi, yang A dah salah. Yang B salah. Yang C betul.
D betul. Sampai sini jelas Cikgu jawab yang zinc. So sini jawapan dia. Okay, clear. Okay, so Mg. Kira untuk Mg. Yang kita buat tadi Mg. Mn before. Berapa cas bagi Mn before kita kira yang tadi. Mn campur dengan 2 biji O sama dengan kosong. Kamu jangan tengok 2 yang kat depan ni tau. 2 yang kat depan ni tak payah tengok. Anggap je dia tak wujud. Ni 2 yang kat depan ni tak payah tengok. Kamu just tengok Mn ada 1 biji, O ada 2 biji. Sama dengan kosong. Jadi cikgu nak kira cas untuk Mn. Cikgu nak buat cara cepat ke cara slow sikit? Kalau cara cepat ni dah terus dapat jawapan dah ni. Dah terus dapat positif 4 untuk Mn yang dekat sini. Cikgu kira Mn dekat sini, cikgu dapat jawapan dia adalah positif 4. Ini oksigen, cikgu gantikan nilai oksigen macam yang kita jawab tadi, quiz tadi. Oksigen cikgu gantikan dengan negatif 2. Negatif 2 darab dengan 2, negatif 4. Negatif 4 bawa pergi ke sebelah kanan dapat positif 4. Settle yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan cikgu, berapa cas bagi Mn yang dekat sini? Kita buat calculation, cikgu buat color biru. Okey. 2 biji Mn campur dengan 3 biji oksigen sama dengan kosong. Tak ada cas apa-apa kat sini. Kita nak cari Mn. 2 Mn campur dengan 3 gantikan nilai oksigen dengan negatif 2 sama dengan kosong. 2 Mn, 3 darab 2, kamu dapat negatif 6 sama dengan kosong. Kamu buat calculation. Sekejap kamu buat calculation. Cikgu nak tunjuk sesuatu. Mn sama dengan positif 6. Mn sama dengan positif 3. Jadi cas Mn daripada positif 4 berubah menjadi positif 3. Ada tak jawapan dia? Positif 4 menjadi positif 3. So kat sini jawapan dia adalah C cicak. Dah settle. Okay, cikgu terus nak pergi next. Okay. Soalan tanya dekat kita, yang manakah definisi pengoksidaan yang betul? The correct definition of oxidation. Soalan tanya simple je. Maksud oxidation yang kita bagi yang tadi kan dia ada O, ON, H dan E. Apa formula yang kita guna tadi? Kamu try komen dekat cikgu. Apa jawapan dia? Cikgu bagi masa 20 saat. Silakan. Jawapan dia adalah C. Betul So kita guna formula dia adalah apa tadi? Formula dia adalah O, O, O. Naik kan? Jadi cikgu tulis sini naik. Everything yang lain adalah terbalik kan? So sini turun, sini turun. So yang naik, gain tu naik, gain tu naik, gain tu naik, loss tu turun. Okay. Jadi yang mana betul? Ni betul, ni betul, ni betul. Ni salah, ni betul. Ni betul, ni salah. Faham maksud cikgu? Gain tu terima mestilah naik. Kita terima duit, maksudnya duit kita bertambah. So patutnya elektron kena turun kan? So salah, betul, salah. Jadi jawapan dia adalah C cicak. Ni soalan trial ni contoh-contoh soalan trial bagi soalan objektif yang bahagian basic. Nampak basic tapi soalan suka tanya kadang-kadang yang basic. Okay, so now cikgu nak bagi sedikit shortcut. Kan tadi ingat tak cikgu ajar macam ni? Kalaulah cikgu bagi contoh kat kamu, KI tambah dengan, KBR tambah dengan I2. Katakanlah cikgu ada persamaan ni kelas. Kalau cikgu kata, bahan tindak balas ataupun reactant, cuba komen dekat cikgu, bahan tindak balas dia duduk belah kiri ke belah kanan? Yes, dia berada di sebelah kiri. Okay, untuk persamaan ni, soalan cikgu bahan tindak balas cikgu dah tahu. Oh, kamu dah jawab. Bahan tindak balas cikgu, dia duduk belah kiri cikgu. Kita ada 2 bahan tindak balas, 1, 2. Soalan cikgu, bahan tindak balas yang ini mengalami proses apa? Cuba komen dekat cikgu. Ini mengalami proses oxidation ke reduction? Okay, so BR nampak tak? Jawab cikgu tanya tadi kan? Try komen oxidation ke reduction? Jadi kamu nak kena buat macam mana? Inilah proses dia. Oh, BR ni tak ada charge cikgu. BR yang dekat sini ada charge. Negatif 1. Okay. So, kalau kita perhatikan daripada kosong jadi negatif 1, oxidation number dia bertambah ke berkurang? Turun ke naik? Turun kan? Bila turun maksudnya dia mengalami proses reduction. Okay. Bila kita nak tentukan yang ini mengalami proses reduction, nampak tak macam lambat? Nak kena ingat charge, nak kena tengok before, nak kena tengok after. Bukanlah lambat, tapi lambat dah juga. Betul tak? Before tengok after, nak kena tentukan lambat. Jadi cikgu nak bagi shortcut. Itu nama dia shortcut. Shortcut tu cepatlah. Cara cepat. Macam mana cara cepat untuk kita tahu sesuatu bahan tu dia mengalami proses oxidation ke reduction? Shortcut dalam chemistry untuk nak menentukan sesuatu bahan tu dia mengalami proses oxidation ataupun reduction adalah dekat bawah ni. Dalam soalan kimia, soalan tu maksud dia macam ni dalam soalan kimia untuk bahan tindak balas ni selalunya kamu akan jumpa 4 benda yang famous. Kalau ada 10 soalan, selalunya 9.9 soalan ada 4 benda ni. Jadi cikgu tunjuk macam ni. Tengok tengok betul-betul ni. Dalam chemistry nak tentukan sesuatu bahan mengalami proses oxidation ataupun reduction selalunya ada 4 benda. Benda yang pertama selalunya kamu akan jumpa ferrum, Fe. Yang pertama selalunya kamu akan jumpa Fe. Okey. Cara nak ingat adalah macam ni. Cikgu nak bagi shortcut tau, cara pendek. Sekejap lagi cikgu tanya. Okay. Kalau kamu nampak Fe2+, Fe ni selalunya dia ada 2.
Fe2+ dengan Fe3+. 2+ dengan 3+. Jadi kalau soalan bagi dekat kamu Fe2+, kamu kena macam bayangkan kalau kita nampak 2, maksudnya kita nak tukar jadi 3. 2 jadi 3, dia punya charge dia bertambah ke berkurang? Cuba komen kat cikgu. Tambah. So kalau bertambah, dia mengalami proses oxidation. Kalau kamu jumpa ferrum 3+, Fe3+, maksudnya dalam kepala kamu kena macam, oh 3 nak tukar jadi 2. So 3 jadi 2, maksudnya dia punya charge dia berkurang. So bila charge dia berkurang, dia mengalami proses reduction. Ini cara shortcut. Cikgu bagi contoh. Kalaulah cikgu ada satu tindak balas, dalam tindak balas ni cikgu ada Fe3+. Okay, cikgu campurkan dengan Ki. Cikgu ada Fe3+. Jadi cikgu tanya dekat kamu, bahan tindak balas cikgu ada 2. Ni campur dengan benda Allah ni. Antara atas dan bawah, yang mana satu mengalami proses reduction. RED, reduction macam mana? Kalau pergi cara lambat, kamu kena buat persamaan. Buat dulu persamaan, tengok dulu dia punya cas sebelum, cas selepas. Lambat. Tapi cara cepat kita adalah, kamu kena tengok macam ni. Dalam soalan cikgu kata selalu soalan suka bagi Fe. 3 nak tukar jadi 2. 3 jadi 2 maksudnya bertambah ke berkurang? Berkurang. Kalau berkurang, dia mengalami proses apa kelas? Dia mengalami proses reduction. Jadi kalau soalan tanya yang mana satu mengalami proses reduction, kita terus dapat jawapan. Jawapan dia adalah Fe3+. Ada jawapan reduction secara automatik, yang ini mengalami proses apa? Cuba komen kat cikgu. Kalau ini mengalami proses reduction, yang ini mengalami proses apa? Confirm lah yang ini mengalami proses oxidation. Kita perlu tahu satu je, yang satu lagi mestilah terbalik. Faham tak maksud cikgu? Kalau faham, belanja cikgu love sekejap. Trik dalam redox. Kalau kita tahu satu, kita boleh jawab yang ini. Tapi bahaya dia kalau terbalik dua-dua. So boleh So cara nak ingat, nampak je 2+ nak tukar jadi 3+, nampak je 3+ nak tukar jadi 2+. Alright. Yang kedua, dia tak banyak pun, ada 4. Yang kedua adalah CBI. Yang kedua adalah CBI kumpulan 17. CBI ni adalah Cl-, Br- dengan I-. CBI yang kedua adalah Cl2, Br2, I2. Okey, soalan cikgu. Cl, berapa cas dia kat sini? Cuba komen. Berapakah cas bagi Cl2, Br2 dan juga I2? Cas dia berapa kat sini? Cuba komen. So, cas, ingat balik tadi. Siapa yang macam, mana satu pula cas ni cikgu? Dalam kimia ni simbol, cas dia mestilah duduk kanan sebelah atas. Kat sini cas. Kalau kamu nampak ada tanda tambah, ada tanda tolak, maksudnya dia ada cas. Kalau tak ada apa-apa, lepas tu dia tak ada pula pasangan kat tepi ni, maksudnya dia tak adalah cas. Cas dia kosong. Betul tak? Tapi kalau cikgu tanya, yang belah kiri cikgu, Cl-, Br-, I-. Cuba komen dekat cikgu, berapakah cas dia orang ni? Ni cas berapa, ni cas berapa, ni cas berapa? Negatif 1. So now, kalau kita ada Cl-, okay, kita ambil konsep yang atas ni. Kan cikgu kata, kalau ada Fe2+, maksudnya kita nak tukar jadi 3+. Kalau kita ada Cl-, Br-, I-, maksudnya kita nak tukar jadi yang sebelah kanan. Okay, so now kamu tengok nombor. Negatif 1 jadi kosong. Bertambah ke berkurang? Bertambah. Kalau bertambah, membawa maksud Cl-, Br-, I- mengalami proses oxidation. Dalam soalan akan bagi Cl-, nama dia klorida. Br- nama dia bromida. I- nama dia iodida. Kamu nampak je maksudnya dia mengalami proses oxidation. Sebab apa dia mengalami proses oxidation? Sebab cas dia bertambah daripada negatif 1 kepada kosong. Jadi cikgu terbalikkan je lah. Kalau yang ini mengalami oxidation, maksudnya yang ini mengalami proses reduction. Reason dia sebab apa? Kalau kita ada Cl- Cl2, kalau kita ada Cl2, maksudnya kita nak tukar jadi sebelah sini. Kalau kita ada sebelah sini, maksud dia kita nak tukar jadi sebelah sana. Boleh faham? Soalan tak cakap tau. Soalan dia assume kamu faham sendiri. Contoh macam ni lah. Dia tak cakap, oh Fe3+ ni kita nak tukar lah dia jadi Fe2+. Dia tak cakap. Dia just bagi macam ni je. Tiba-tiba dia tanya, ni mengalami proses apa? Dalam otak kita yang kena fikir, oh ni 3 nak tukar jadi 2. Boleh faham tak maksud cikgu? Kalau faham, belanja cikgu love sekejap. Cikgu risau ni. Kalau kamu nampak minus, maksudnya nak tukar jadi sana. Kalau kamu nampak Cl2, Br2, maksudnya kamu nak tukar jadi sini. Boleh Cl-, Br-, I-, dia mengalami proses oxidation. Yang seterusnya, yang ketiga dan keempat ni senang. Kalau kamu nampak KMNO4 dengan K
K2Cr2O7. Kamu tengok K yang ada KMNO4, K2Cr2O7, yang ini tak ada formula, dia mengalami proses reduction. Okay, so inilah 4 bahan shortcut. Dalam soalan redox, kamu akan berjumpa 4 ni. Okay, cikgu bagi masa salin sekejap, lepas tu cikgu nak tunjuk kat mana kita nak apply dekat soalan. Okay, so cikgu test kamu sebelum cikgu test soalan. Cikgu nak test dekat ruangan komen tau. Kalau cikgu ada Fe3+, ini mengalami proses oxidation ke reduction? Cuba komen. Jawapan dia adalah R. Kalau cikgu ada KMNO4, ini mengalami proses O atau R? Oxidation ke reduction? R. Kalau cikgu ada Br2, okay, Br2 selalunya dia nak jadi Br-, okay, yang ini mengalami proses O ke R? Br2 selalunya dia nak pergi jadi Br-, kosong, cas kosong daripada pergi kepada -1. Jadi berkurang nombor dia, jadi dia mengalami proses reduction. Last soalan, kalau cikgu ada Fe2+, ini mengalami proses oxidation ke reduction? So dia mengalami proses oxidation. Settle. Cikgu nak pergi kepada soalan. Cikgu nak ambil soalan simple dulu. Okay, ni dah subtopik lain tau. Ni subtopik 2. Tajuk dia adalah pemindahan elektron pada suatu jarak. Okay, tengok soalan bagi dekat kita 3 benda. Nampak macam susah tapi sebenarnya senang. Hijau, larutan kalium iodida. Lepas tu dia bagi dekat kita yang warna pink, air bromin. Lepas tu dia bagi dekat kita yang dekat tengah ni adalah asid sulfurik kat sini. Dalam tindak balas ni, okay, tajuk dia adalah pemindahan elektron pada suatu jarak. Kalau cikgu tak panggil pemindahan elektron pada suatu jarak. Electron transfer at a distance. Kalau cikgu suka panggil ini adalah cinta jarak jauh, hubungan jarak jauh. Okay, apa maksud dia? Tengok cikgu, hijau dengan pink. Dalam chemistry, so untuk soalan ni cikgu bagi simplify dia, maksudnya yang macam senang dia, shortcut dia. Dia nak cakap ni boleh campur dengan ni. Boleh faham tak? Cikgu letak kat sini A, kat sini B. Sebenarnya dia nak cakap macam ni je. A boleh campur dengan B. Hasil dia adalah C. Macam ni. Tetapi A dengan B ni dia tak perlu berjumpa. Kan dalam kimia, selalunya bila kita cakap tindak balas tu dia mesti macam ni. Yang ini A, so mestilah kita masukkan B. Bila B masuk dalam bekas ni, barulah berlaku tindak balas. Faham tak maksud cikgu? A campur B dapat C. Macam mana A nak campur B? Kalau cikgu ada larutan something, cikgu campurlah dalam ni. Bila bercampur, terhasillah tindak balas. Yang kita belajar malam ni adalah kita nak belajar apa? Kita nak tahu A ni oxidation ke reduction? Kalau A ni reduction, maksudnya B apa kelas? Pandai. Kalau A reduction, maksudnya B tu oxidation. Tindak balas tu dia mesti macam ni. Tapi untuk soalan ini, dia nak cakap tindak balas sebenarnya boleh berlaku bila walaupun dia duduk jarak jauh. Tak payah jumpa, tetapi tindak balas boleh berlaku. Ini maksud dia. Nampak? Ni dengan ni, dia duduk sebelah-sebelah. Siap ada orang tengah lagi menjadi penghalang dekat tengah. Ni penghalang kat tengah. Ini wire ke atas tu yang jadi penghalang. Untuk nak pastikan hijau dan pink tak payah jumpa. So walaupun hijau dan pink tak payah jumpa, sebenarnya tindak balas ni boleh berlaku. Boleh faham Walaupun hijau dan pink tak berjumpa, tetapi tindak balas ni boleh berlaku. Okay, so now dalam soalan suka tanya apa untuk soalan yang sekarang ni? Untuk soalan yang sekarang ni, soalan suka tanya, nampak tak? Ini campur ni. Soalan suka tanya, yang ini dia mengalami proses apa? Oxidation ke reduction? Yang ini mengalami proses apa? Oxidation ke reduction? Kamu guna shortcut yang cikgu bagi tadi. Cuba cari dekat cikgu antara kiri dan kanan yang mana satu oxidation. Cuba komen. Jadi cikgu akan tengok apa? Cikgu akan tengok, oh yang ini iodida. Iodida yang tadilah I-. Yang ini bromin. Bromin maksudnya Br2. Cikgu tanya yang mana satu oxidation. Tengok balik list shortcut yang cikgu bagi. So oxidation. Yang mana satu oxidation kelas? Oxidation iodida ke bromin. Bromin duduk kat sini. Bromin Br2. Jadi kalau soalan bagi iodida, tak kisahlah kat depan ni kalium iodida, natrium iodida, lantak pi depan. Kita tengok belakang. Nampak je da, maksudnya dia adalah da kat sini. Nampak je da kat sini, maksudnya da kat sini. Iodida dia mengalami oxidation. Jadi dalam soalan tadi, cikgu terus tandakan yang iodida ni dia mengalami proses oxidation. Sementara bromin ni dia mengalami proses reduction. Cikgu terus dapat tanda macam ni. Bila cikgu tahu macam ni, sebenarnya cikgu dah boleh jawab dah soalan. So kamu tengok iodida oxidation, bromin reduction. So dia tanya antara berikut yang mana satu pilihan yang betul. Cikgu terus bagi shortcut tau. Yang mana satu pilihan yang betul. Kamu cuba baca jawapan C. Betul ke betul ni? Kamu cuba baca C ni. So dia kata iodida dioksidakan. Dioksidakan tu maksudnya dia mengalami proses oxidation. Bromin mengalami proses reduction. Betul atau salah? Jadi ni dah betul. Dah
betul. So bila betul, so jawapan dia adalah C. Macam mana nak jawab soalan? Guna formula yang bahan famous yang cikgu cakap tadi. So soalan akan bagi dalam bentuk macam ni. Boleh faham maksud cikgu? Cikgu test satu soalan dekat kamu jawab kat cikgu tau. Okay, katakanlah soalan ni dia bagi dekat kamu larutan ferrum 3 sulfat. So cikgu ada X dan juga cikgu ada Y. Soalan cikgu dekat kamu adalah, untuk soalan ini, cuba kamu cari dekat cikgu. Cikgu nak buat tindak balas antara kiri dan juga kanan. Cikgu letak penghalang dekat bawah dan juga cikgu letak wire penghalang dekat atas. Tindak balas antara kiri dan kanan. Tapi tindak balas kita jarak jauh ke tak jarak jauh ni? Jarak jauh. Okay, soalan cikgu, cuba cari antara X dan Y yang mana satu mengalami proses reduction. Cikgu bagi masa 10 saat. Silakan kamu tulis komen X atau Y yang mengalami proses reduction. Cek komen. Dah. So reduction semua jawab kiri maksudnya kat kiri cikgu bagi Fe3+. So Fe3+ dalam kepala kita 3 nak tukar jadi 2. So bila 3 tukar jadi 2 maksudnya dia mengalami proses reduction. Jadi cikgu akan tanda kat sini adalah reduction, kat sini adalah oxidation. Okay, cikgu nak settle kat sini dulu. Next formula, nanti kalau kamu dah belajar benda ni kat sekolah, kamu boleh guna formula ni. Untuk soalan yang jarak jauh, cinta jarak jauh ni, selalunya selain daripada dia tanya, oh ni mengalami reduction, ni mengalami oxidation, selalunya soalan akan tanya lagi antara kiri dan kanan yang mana satu terminal positif. Antara kiri dan kanan yang mana satu merupakan elektrod anode. Ni elektrod yang hitam hitam ni nama dia elektrod. Elektrod ada dua jenis. Satu nama dia anode, elektrod ada dua. Satu nama dia anode, satu nama dia kathod. Jadi soalan suka tanya yang mana satu anode, yang mana satu kathod. Soalan suka tanya lagi, kita ada kiri dan kanan, dia suruh kita lukis arah pergerakan elektron. Jadi cikgu nak bagi satu shortcut ataupun formula untuk cinta jarak jauh yang dekat sini. Kita akan guna satu formula, iaitu formula dia adalah anode. Apa maksud anode? Anode ni maksud dia macam ni. E adalah anode, N adalah negatif terminal negatif. O maksud dia oxidation, nampak kan? D maksud dia donate, E maksud dia elektron. Jadi untuk soalan yang macam ni, tips dia, step dia, bila nak jawab soalan, step nombor 1, kamu cari oxidation. Bila kamu dah jumpa kiri kanan siapa yang mengalami oxidation, kamu terus apply formula dia adalah anode. So kalau cikgu kata kat sini adalah oxidation, sebab cikgu tengok iodida ni oxidation, membawa maksud dekat elektrod ini dia merupakan anode ke cathode kelas, yang mengalami oxidation dia adalah anode. Terminal positif ke terminal negatif? Cuba komen dekat cikgu. Dekat sini dia jadi terminal positif ke terminal negatif? Dia merupakan terminal negatif. Dan juga dekat bahagian anode ni dia akan donate elektron. Jadi dalam soalan nanti dia akan suruh kamu tandakan arah aliran elektron. Kamu buat macam tu. Kita tunjuk contoh. Cikgu nak tunjuk soalan paper 2. Kiri kanan. Yang mana satu oxidation? Cikgu ada X, cikgu ada Y. Kiri kanan. Oxidation adalah, kiri adalah oxidation. So step yang pertama oxidation. Kalau dia oxidation, kita apply formula kita adalah anode. Soalan cikgu. Dekat X ni terminal positif ke negatif? Tengok formula. Dekat X ni dia terminal positif ke negatif? Dia adalah terminal N, negatif. Dekat X ni dia merupakan A, anode. Dekat X ni dia mengalami proses O, oxidation. Dekat X ni dia akan D. D ni maksud dia apa? D ni maksudnya donate. E ni maksud dia elektron. Jadi daripada soalan ini cikgu akan terus buat arrow. Elektron akan bergerak daripada elektrod X kepada elektrod Y. Kita tengok contoh soalan. Kamu tengok kat bawah. Okay, ni soalan paper 2 tau. Tandakan anode, kathod dan arah aliran elektron. Soalan cikgu. Boleh jawab tak soalan nombor 1 ni? Soalan A ni. Dia kata apa kat kita? Tandakan anode dan kathod dan arah aliran elektron. Cuba komen kat cikgu. Rasa-rasa boleh jawab tak? Tandakan anode. Kita tandalah X ni anode, Y ni kathod, arah aliran elektron. Arah aliran elektron tandakan, buatlah arrow. Dah selesai. Maksudnya dah boleh jawab, dah markah, dah dapat 2 markah kat sini. Settle. Okay, soalan yang seterusnya. Okay. Nyatakan proses yang berlaku dekat elektrod X dan elektrod Y. Proses tu maksudnya soalan tanya X tu oxidation ke reduction? Y tu oxidation ke reduction? Cuba komen dekat cikgu. X ni oxidation ke reduction? X oxidation. X oxidation sementara
Y adalah reduction. Kamu akan dapat lagi 2 markah. Cikgu tak nak go through lagi yang lain. Tapi cikgu nak macam kamu dapat ini je dulu. Sekurang-kurangnya dah dapat markah. Okay, so thank you so much everyone. InsyaAllah kita berjumpa dalam kelas OTC. Bye-bye.